Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Okey cik, kita dah sampai mana ni? Kat Saudi ni banyak passport yang B40 tu ke? B40? B40 mana dekat sini? B40 kat Malaysia ni? Bigfoot. Bigfoot lah, Bigfoot kat sini. Sekejap lagi kita keluar tengok je. Kalau nak tukar duit Kazakhstan tenge ni dekat Malaysia tak ada. So kita kena tukar USD dulu kat Malaysia. Lepas tu bila sampai ke airport ni, then kita pergi tukar duit tenge kat sini. USD ke tenge. Alright. So jom kita tukar. Sure. Aku tak faham lah ni berapa? Oh ni 100. Oh. Yelah kot. Kalau dia tipu aku pun Allah alam. Tapi dah rasa mak Cina okey kot kan. Kenapa? Ni orang ni dia tanya kau. Kalau jadi apa-apa kat duit kita cash ni tak tahu banyak ni ke mana dalam agak ni. Risau apa? Risau. Jangan apa-apa. Kita bukan banyak cash pun nak bawa ni. Risau orang apa? Pickpocket? Iyalah. Allah, kan dah cakap tadi masa kita bertolak. Kita kan ada AirAsia Travel Insurance. Itu dia cover sekali cik. Kalau kita kena pickpocket ke apa benda kena raba ke, cover. Cover. Sebab tu kita pergi ni tanpa kerisauan. Betul Ya, cover semua. Dah jom. Tak payah risau lah. Come on. Jom. Apa nak risau? Cik, dalam ramai-ramai orang kat Kazakhstan ni, cik seorang je pakai seluar pendek. Cuba tengok, mana ada orang lain pakai seluar pendek? Memang legend tu. Legend. Tak ya juga. Oh jangan, aku rasa takut ni. Apa pasal? Aku rasa sebab aku banyak buat dosa ni. Cik, driver dah tunggu. Okay. Come on. Let's go. Okay, sekarang kita guys on the way ke hotel. Hotel cik. Yap, tengah tengok pemandangan di Kazakhstan. Yes. Beautiful place. Memang cantik lah. Memang cantik lah. Ya. Dia punya awet guys. Memang cun. Macam supermodel. Kau faham? Tak ada topik lain? Tak, dia bukan. Nanti bini aku tengok. Oh, bini tengok. Okay. Kau tak lawa guys. Awet dia memang tak lawa. Biasa. Malaysia lagi lawa. Cantik lah. Jalan dia sini luar macam Putrajaya. Ada jalan berlubang tak cik? Buat masa ni masih Clear ke? nampak Dia okey tu. Ni kat sini cip sekarang dia punya cuaca dalam -1, -3. Oh. Ya, malam ni. Tapi Malam. tak rasa pun. Hebat dah cik nampak. Dia hanya berseluar pendek, berseluar Yankee je. Sebenarnya jaket dia pun boleh buka. Ha. Tak rasa apa. Dia demam esok siap ni. Itulah. Duduk. Oh, ni hotel sampai dah. oh. Okey. Reunion ni ke? Oh. Aku rasa macam naik F1 dah cip. Cip, tengok hotel ni cip. Cip, tengok hotel. Inilah hotel kita nak duduk. Cantik ah. Nama hotel ni Reunion Park Hotel. Macam. Tapi rupanya kat sini masih salji lagi. Ya, ni nak dekat ujung-ujung winter ni. Tu. Parking pula. Ni perhiasan ke salji betul cik rasa? Salji Cuba betul try ni. rasa. Salji betul ni. Cuba try pakai tangan. Oi, tolonglah cik angkat ni. Lawa ni reception ni. Here you go. Dia Ramadan. Oh, Ramadan Mubarak. Ni. So 4.10 kanan. Let's go. Oh. Wow. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tengok letup ke tak? Oh, kau. Wow. Wan kau buat apa lagi Wan? Ni budak-budak kat KL dah tunggu ni. Apa dia, Budak-budak cik? semua tunggu update aku ni. Update apa? Nak update apa ni sekarang Aku ni? punya live ni TikTok semua lah. Update je lah, kenapa? Update line macam mana ni? Oh, line. Ha. Ni kan ada ni. Roaming man ni. Kita ni pergi travel sekarang ni, kita pakai roaming man ni je, cik. Roaming man ni, dia boleh connect sampai 5 device. 5 device Kat mana-mana pun boleh dapat internet. Boleh percaya ke ni? Macam Boleh, China. tengok Macam ni. China je ni. Tak, tengok. Walaupun dia China, nampak? Ada line. Touch screen. Ha. Test. Tengok line dia okey tak? Tengok line dia okey tak? Try test cuba. Ni kau Malaysia ni? Call. Try. Oh, ada.
Assalamualaikum. Nak tidur dah? Kan laju. Ha. Ya, I punya line ni clear tak? Okay, clear. Oh, memang betul. Roaming man bagus. Roaming man. Roaming man. Okay guys, kalau korang nak dapat lagi murah, korang boleh je isi promo code kat bawah. Okay?